Hari ni saya nak tunjukkan korang satu rumah dekat Taman Puteri Wangsa. So rumah ni saiz dia 22x70. Kita dah full renovate. Ada 4 bilik, 2 bilik air. So ini boleh masuk 2 kereta, boleh letak dalam 4 biji motor kat tepi tu, tak ada masalah. Awning semua kita dah buat, dah set cantik. Ini memang cukup selesa So pintu kita bagi smart door punya lock. Siap ada dengan dia punya pad. So masukkan password je lah, tak payah mangga. Masuk rumah ni memang cukup luas, cukup selesa. Dia punya awning, dia punya cornice kita dah pasang dengan lampu tangan semua, cat baru, lantai flooring semua full tile. So dekat sini ada satu, dia boleh kata store lah kat sini. Barang duduk sini memang ada satu tempat untuk simpan barang. So dekat sini dia akan jumpa dia punya master bedroom. Memang cukup luas. Kalau letak king bed kat sini pun tak ada masalah. Boleh letak wardrobe kat sini. Toilet dia memang kita dah buat cantik. Floor tu cantik tile, dinding. Ini ada satu bilik lagi yang cukup selesa. Ini ada satu bilik lagi. Ini pun tak ada masalah kalau letak bed atau concrete. So dekat belakang ada satu toilet dekat sini. Dan inilah dia punya ruang dapur. So back space dah siap, tabletop L-shape kat center. Untuk tempat laundry boleh letak ataupun kat sini boleh letak tempat laundry ataupun nak buat satu bilik lagi pulang pada korang. Saya rasa rumah ni memang berbaloi sebab dekat dengan ada satu punya highway, dekat dengan jalan Tebrau, dekat dengan Topen Ikea dan juga Lotus. So korang tak ada masalah untuk bersia-sia atau bawa anak jalan. Siapa yang berminat boleh kontak saya, link dekat bio.